Assalamualaikum, hai semua, selamat kembali semula ke channel Hisham Football Talk. Hisham di sini, seperti biasa, saya akan pastikan hampa semua sentiasa mendapat perkembangan terkini mengenai pasaran perpindahan pemain. Dan hari ini, macam biasa, kita ada banyak kemas kini untuk saya kongsikan dekat hampa semua, dan banyak cerita dan juga banyak jawapan untuk persoalan hampa semua. Dalam video baru ni, kita akan bercakap tentang pengurus, kita akan bercakap tentang pemain, kita akan bercakap tentang perpindahan yang telah pun dimutamakan dan juga beberapa cerita besar yang sedang berkembang dan ada kemajuan. Jadi, jom kita teruskan bersama-sama. Dan inilah kita semua seperti biasa untuk memastikan anda sentiasa dikemas kini. Izinkan saya mulakan hari ini dengan beberapa cerita perpindahan yang telah pun selesai. Seperti kita tahu, Brandon Johnson kini rasmi menjadi pemain Crystal Palace. Pasca grup pula satu kejutan besar dan sangat-sangat eksklusif di dalam Liga Perdana Inggeris. Satu cerita yang saya kongsikan pada jam-jam terakhir malam tahun baru. Kini rasmi kembali ke Brighton daripada Borussia Dortmund. Banyak pergerakan yang sedang berlaku. Tetapi saya mahu mulakan juga dengan topik mengenai pengurus. Kerana Chelsea kini sedang menjadi pengurus baru untuk mereka dan mereka sedang membuat kemajuan dalam proses pelantikan ketua jurulatih baru mereka. Seperti yang saya beritahu hampa semua semalam dan seperti yang saya telah mengulang banyak kali sejak mula melaporkan tentang minat Man City terhadap Enzo Maresca dalam tempoh beberapa minggu yang lalu, apabila hampa semua bertanya dan tertanya-tanya siapa yang boleh menjadi pengurus Chelsea untuk masa depan. Satu nama yang sentiasa muncul dan seringkali meniti di bibir jurnalis dan juga media masa. Nama itu ialah Liam Rosenior. Liam Rosenior sedang melakukan kerja yang sangat baik di Strasbourg. Kita tahu projek ni mengambil masa kira-kira setahun setengah untuk rebuild semula dan Rosenior sedang melakukannya dengan sangat baik. Sangat-sangat baik. Dan kini Chelsea sedang maju di dalam perbincangan untuk membawa Liam Rosenior menjadi ketua jurulatih baru mereka. Ramai antara hampa bertanya tentang masa, mengapa ia belum dimutamatkan lagi, mengapa ia belum menandatangani kontrak lagi ataupun belum diumumkan secara rasmi lagi. Sebabnya satu benda yang sangat mudah. Strasbourg berada di bawah kumpulan pemilikan yang sama. Ingat, Chelsea dan Strasbourg dimiliki oleh Blue Co. Jadi sebelum membawa Liam Rosenior ke Chelsea, Blue Co perlu mencari pengganti yang sangat sesuai di Strasbourg. Mereka tak mahu Liam Rosenior pergi menyertai Chelsea and then Strasbourg tiada arah tujuan. Dan mereka mahu memastikan penggantinya juga seorang jurulatih yang sangat-sangat baik, bukan sekadar pilihan biasa. Mereka mahukan seorang jurulatih muda bertaraf elit untuk meneruskan projek yang mereka rancang di Strasbourg sambil membawa Rosenior ke Chelsea. Tapi saya boleh silakan sekali lagi, calon utama Chelsea ketika ini ialah Liam Rosenior. Liam Rosenior adalah calon favourite untuk Chelsea sekarang. Mengenai nama-nama pengurus lain seperti Francesco Frioli, ada disebut-sebut di media masa England sebagai calon, tapi daripada apa yang saya baca daripada sumber yang saya ikuti, beliau sepenuhnya fokus kepada Porto 100% dan tidak akan meninggalkan kelab tersebut. Manakala Iraola pula hari ini di dalam satu sidang media, beliau mengesahkan bahawa beliau akan kekal di Bournemouth dan sangat gembira di sana. Selain pada Iraola, selain pada Friolo, Cesc Fabregas juga disebut sebagai calon jurulatih untuk Chelsea menggantikan Enzo Maresca. Dan Cesc Fabregas hari ini mengesahkan bahawa beliau sepenuhnya fokus dengan tugasnya di Como dan berharap untuk kekal selama yang mungkin di kelab tersebut. Jadi, semua nama yang sebelum ini yang sedang berlegar di media-media masa telah pun dinafikan secara langsung oleh pengurus tersebut. Untuk rasa ni, perbincangan masih lagi berjalan. Tiada keperluan untuk rundingan antara kelab kerana mereka berada di bawah pemilikan yang sama, iaitu Blue Co. Semuanya kini bergantung kepada keputusan Chelsea. Tetapi perbincangan sedang berlangsung untuk Chelsea mendapatkan Liam Rosenior menjadi ketua jurulatih baru. Chelsea menggantikan Enzo Maresca selepas
satu kejutan besar pada malam tahun baru. Kita kekal di England, ramai antara hampa semua juga tertanya-tanya tentang Errol, kerana sebelum ni saya menyebut namanya dan menafikan laporan tersebut. Tapi bagaimana pula dengan Antonio Semenyo? Hari ini Errol berkata dalam satu sidang media dia masih pemain Bournemouth dan dia akan bermain menentang Arsenal. Satu mesin yang sangat-sangat jelas, dan namun daripada kefahaman saya ialah perjanjian lisan antara Man City dan Bournemouth untuk Antonio Semenyo sebenarnya sudah berwujud dan hampir diselesaikan dengan nilai perpindahan sekitar 65 juta euro. Sekarang ia hanya mengenai soal masa, lebih kepada pendekatan diplomatik antara Bournemouth dan juga Man City. Kedua-dua kelab mempunyai hubungan yang sangat-sangat baik dan mahu mengekalkan hubungan tersebut. Jadi mereka sedang berbincang tentang masa yang terbaik untuk membenarkan Semenyo untuk berpindah, menjalani pemeriksaan ujian perubatan dan mendapatkan deal Maeda tidak lama lagi, dan akhirnya akan menjadi pemain baru untuk Man City. Itulah situasinya, dan maklumat yang saya perolehi daripada sumber yang saya ikuti sejak 24 Disember. Jika hampa semua ingat, saya ada kongsikan satu video di akaun TikTok saya dan juga di akaun YouTube short saya. Saya telah bagi tahu hampa semua bahawa Semenyo mahu ke City dan menjadikan City sebagai satu destinasi pilihan beliau. Cerita tu masih lagi kekal dan sah sepenuhnya. Mengenai Man United pula, ada kenyataan penting hari ini daripada Ruben Amorim di dalam satu sidang media. Beliau bercakap tentang Kobbie Mainoo dan juga Joshua Zirkzee yang menjadi sasaran Napoli dan juga AS Roma. Amorim kata bahawa setakat hari ini tiada siapa pun pemain datang kepadanya untuk meminta untuk tinggalkan kelab. Jadi buat masa ini pendiriannya sangat jelas, dia tidak mahu sesiapa meninggalkan Man United kecuali kelab itu memastikan mereka mempunyai pengganti untuk pemain yang keluar. Ini adalah satu pendirian yang sangat-sangat jelas secara terbuka dan juga secara dalaman. Kemudian kita beralih kepada Liverpool, dan ia adalah satu dia Maeda untuk masa depan Liverpool. Ia melibatkan Jude Ndukye, back tengah berbakat dari Austria Vienna. Pemain berusia 17 tahun ini akan berusia 18 tahun tidak lama lagi dan akan menjadi salah satu bek tengah baru untuk Liverpool. Semuanya telah pun dipersetujui. Dia akan menyertai Liverpool pada musim panas dan akan memulakan pramusim bersama kelab tersebut. Satu bakat yang sangat menarik, tinggi, pantas dan dilihat sebagai satu prospek masa depan yang sangat-sangat besar oleh Liverpool yang mahu mendahului kelab-kelab daripada Itali dan juga Jerman. Selain daripada itu, saya nak sentuh juga mengenai situasi Harvey Elliott. Seperti kita baca, situasi masa depan beliau di Liverpool terumbang-ambing. Liverpool dan Aston Villa sedang menilai keadaan. Pemain ini tidak mendapat minit permainan yang cukup dan Liverpool juga tidak melihat ruang yang sesuai buat masa ini untuk beliau disebabkan peraturan dia tidak akan dipinjamkan ke kelab Eropah lain. Jadi option dari Major League Soccer seperti Charlotte FC muncul. Namun setakat ini pihak pemain percaya bahawa Liga Premier Inggeris dan Eropah masih lagi menjadi keutamaan beliau dan Major League Soccer bukan satu pilihan utama buat masa ni untuk Harvey Elliott. Jadi semua beritahu saya pandangan hampa semua tentang cerita yang saya sampaikan. Pengurus Chelsea, siapa pilihan hampa semua, Antonio Semenyo, Jude Ndukye, Harvey Elliott dan juga banyak lagi. Kongsikan pendapat-pendapat hampa di ruangan komen di bawah. Jangan lupa like video ni, share, subscribe dan hidupkan loceng notifikasi dan kita jumpa lagi di next video. Assalamualaikum. Bye.